kecam sebab gara-gara kau benci, kau tak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. So stupid kan. Inilah tali barut yang akan meruntuhkan negara ini sebenarnya. Jadi itulah nak bagi tahu bahawa sebenarnya bukan dikecam oleh menteri ataupun pembesar-pembesar negara lain. So kalau kita tengok siapa yang bersalam masa perjanjian damai hari itu, Presiden Thailand dan juga Presiden ataupun Perdana Menteri Thailand dan juga Perdana Menteri Kemboja lah, disaksikan oleh Trump dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi ASEAN. So tak payahlah nak lebih-lebih walaupun tak payahlah. Kau ni memang nak sangat negara ni menuju kehancuran. Jadi kau rasa kalau negara ni menuju kehancuran, apa benda berlaku konflik dan sebagainya, kau rasa kau pun hidup damai lah. Sebenarnya hati kau tu rasa puas. Silap-silap kau yang mampus dulu. Kena serang ke kenapa. Right? Okay, itu je. Assalamualaikum.